Indonesia, Madani. Saya yakinnya adalah satu film yang dinanti-nantikan oleh berbagai bangsa. Filem Oppa yang dihasilkan ini dijangka di pertandingan di beberapa platform perfilman dalam luar negara nanti. Semoga melalui filem kesetaraan Oppa ini dapat meningkatkan kesetaraan rakyat terhadap penipuan dalam talian yang semakin berleluasa ini. We need to have awareness on all the scams, especially the modus operandi. I also see that the commitment and the tireless hard work and also the team spirit that built up throughout the session of producing this movie, and it is really not an easy one.其实我的公司是 SBH Financial Consultancy， 我们是一个财务顾问公司。Every day we are facing a lot clients being scammed. Every day, it's very serious. Kita hendak menyampaikan cendera hati kepada Puan Lai. Hai, nama saya Amanda. Saya memainkan watak kawan baik kepada Heroine. So hari ini Amanda berada di Dadi Cinema di Pavilion untuk event promo filem Oppa kita yang akan datang di Pawagam tahun depan bulan 2 ataupun bulan 3. So I will see you guys di Pawagam nanti. Bye. 大家好，我的名字叫李琦，我是在这一部电影《欧巴》的一位演员。对这一个 promo event， 我觉得就是也挺开心的吧。其实能看到一个新的 trailer， 可以看到另外一面的这一部电影这样子，所以我也希望可以快点出来，让我们大家都可以一起去看这一部电影。